Baik, seterusnya. Kontijen Persatuan Kebajikan Masyarakat Asal Engkelili, Lubuk Atu dan Skrang atau PELASAR yang diketuai oleh Dr. Modin Ana Ambau. PELASAR ialah sebuah persatuan yang diwujudkan sebagai wadah untuk menghimpun dan menyatukan mereka yang berasal dari kawasan Engkelili, Lubuk Atu dan Skrang yang menetap sama ada bekerja atau berhijrah di sekitar Kuching, Kota Semerahan, Serian dan kawasan sekitarnya. Matlamat utama PELASAR adalah untuk menjaga kebajikan ahli, berkongsi pengalaman dan idea, pemeliharaan budaya serta memberi penekanan khusus terhadap pembangunan pendidikan anak.